Dia digelar Masjid Hijau lah. Kalau di Bandar Baru Bangi ni, kalau Masjid Hasanah orang tak tahu Masjid Hasanah kat mana. Masjid Al-Hasanah telah siap dibina pada tahun 1998 dan majlis perasmian Masjid Al-Hasanah Bandar Baru Bangi pada tahun 2000. Sekarang dah 25 tahun lah Masjid Al-Hasanah, dan insya-Allah kita akan menyambut Jubli Perak Masjid Al-Hasanah pada 24 hingga 27 Julai nanti. Kubah dia hijau seperti Masjid Nabawi dengan bingkai yang baru, frame yang baru seperti hijau. Jadi masjid ini dikenali sebagai Masjid Hijau di Bandar Baru Bangi. Kalau kita sebut Masjid Hasanah, orang tak tahu. Masjid Hijau, orang tahu. Jadi itulah trademark masjid ini. Masjid ini alhamdulillah pada tahun 2024 kita dapat gelaran daripada Malaysian Geotech Technology Corporation di bawah anak syarikat MOSTI, peranan yang sebelah sini pejabatnya. MGTC telah memberi nobat dan juga memilih masjid ini sebagai masjid pertama konsep hijau. Kita gunakan dalam ni semua menggunakan lampu LED. Sebenarnya kita membuat perkhidmatan. Dan juga kita bukan sekadar solar kita pasang, kita juga buat tube well, maknanya air wuduk kita daripada air perigi, dan juga kita buat air tadahan hujan. Maknanya hujan tu boleh jadikan untuk flush dalam toilet kita lah. Dan ini adalah masjid rumah ibadah hijau yang pertama di Malaysia yang dapat gelaran rumah ibadah hijau. Selain daripada penghijauan, masjid kita konsep hijau, kita juga adalah masjid pertama, masjid karya yang pertama yang mendapat ISO lah. Itu tahun 2024 kita merupakan masjid terbaik Selangor lah, yang diberi anugerah oleh Sultan Selangor sendiri, Tuanku. Kalau tengok surrounding dalam masjid kami pun, kami banyak tanam buah-buahan, manggis, mangga, pokok nanas, anggur dan pegaga untuk buat jus pegaga. Dan itu projek Urban Kit tu adalah projek untuk asnaf. Kita dapat geran pada MOSTI sebanyak 150,000 dan kita buat konsep Urban Kit sebanyak 70 set dan kita bagi kepada asnaf untuk menjaganya. Dan hasil daripada jualan pegaga dan juga ikan yang kita pelihara, atas tu sayur, bawah tu ikan, kita 80% kita berikan kepada asnaf kita lah hasil tu, dan 10% kepada koperasi dan 10% masuk ke masjid hasil jualan pegaga. Kita bawa dari Singapura contoh. Kita ambil konsep slipper tinggal dalam toilet. Cuma mentaliti orang kita, dia masih tak boleh ubah fikiran dia. Dia nak juga bawa keluar slipper, tapi kita ajar masyarakat, jemaah kita letak dalam toilet. Sebab apa? Kering. Konsep-konsep yang kita buat ni adalah kita melihat pada masjid-masjid yang lain. Sebenarnya kita dalam proses nak buat e-library. Kita ada dewan seminar, yang mana dewan ni boleh digunakan untuk program-program lah, remaja dan sebagainya, program-program selain daripada. Dan kita yang paling penting, kita ada ruangan akad nikah yang mana kita sewa kepada orang hanya RM300. Dan kita ada juga kafe. Kita ada kafe cappuccino, latte, westernnya ni. Kita ada nasi lemak, kita ada nasi dagang dan sebagainya. Pagi penuh lah. Kita ada kawas dan sebagainya untuk cuci kereta. Kita ada taman permainan, maknanya ibu bapa solat, anak-anak boleh main di situ lah. Dan situ juga kita ada stall kecil-kecil untuk asnaf. Ada 20 stall, 20 kios seperti itu untuk pada asnaf. Maknanya sewa murah saja RM200 sebulan. Projek-projek ekonomi memang kita serah pada koperasi. Jadi koperasi yang uruskan. Jadi hasil daripada jualan untung tu masuk ke masjid semula.